calon ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam grade KP5. Stop scroll, tonton video ini sampai habis sebab ada banyak info yang saya nak share kepada korang semua berkaitan dengan ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam grade KP5. Okey, macam ni. Korang tahu tak? Sebenarnya kan, ramai yang gagal dalam ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam ni, gagal bukan sebab mereka tak pandai, tapi sebab mereka ni cuba nak jadi hero palsu. Jawatan penolong pegawai pertahanan awam grade KP5 ni bukan kerja pejabat biasa, tapi ia adalah satu servis uniform ataupun uniform servis yang menuntut chain of command yang sangat ketat. Kalau anda jawab soalan psikometrik ini ikut logik orang awam, memang risiko besar untuk terkandas. Ujian psikometrik ini sebenarnya nak tapis sama ada anda ni ada persona sebagai seorang pegawai ataupun tidak. Jadi, anda kena faham, untuk jawatan ini, penolong pegawai pertahanan awam grade KP5, ada 3 teras utama yang dinilai, iaitu disiplin, emosi dan komunikasi. Saya ulang, disiplin, emosi dan komunikasi. Ramai yang ingat mereka boleh fake jawapan, tapi mereka tak tahu yang sistem SPA ni ada soalan perangkap untuk uji konsistensi. Sekali anda tak konsisten, sistem akan detect anda ni sebagai seorang yang tidak jujur. Okey, jom saya share satu contoh soalan dalam teras disiplin yang ramai calon tersungkur. Okey, soalan dia macam ni. Dalam keadaan kecemasan, saya percaya tindakan pantas saya lebih baik daripada menunggu arahan ketua. Saya ulang, dalam keadaan kecemasan, saya percaya tindakan pantas saya lebih baik daripada menunggu arahan ketua. So, apa jawapan anda? Setuju, sangat setuju, tidak setuju ataupun sangat tidak setuju? Saya faham. Ramai yang akan jawab setuju ataupun sangat setuju. Sebab ia nampak macam proaktif, berani dan ada inisiatif. Betul tak? Jawapan yang paling tepat untuk soalan tadi adalah sangat tidak setuju. Kenapa? Sebab dalam unit uniform ni, hormat arahan ketua itu adalah mutlak. Bertindak sendiri tanpa arahan bukan saja tunjuk anda ni tak berdisiplin, tapi anda sebenarnya membahayakan nyawa pasukan dan kegagalan operasi. Inilah yang saya maksudkan tadi, hero palsu, proaktif pada tempat yang salah. Banyak lagi sebenarnya lubang-lubang dalam ujian ni yang anda kena tahu kalau nak lulus dalam ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam grade KP5. Semua ini saya dah kupas dalam satu e-book khas ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam grade KP5, di mana dalam e-book khas ini mengandungi penerangan lengkap tentang jawatan, penerangan lengkap tentang teras, 100 contoh soalan khas ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam grade KP5, di mana setiap soalan ada cadangan jawapan dan analisis mendalam supaya anda faham logik di sebalik setiap teras. Jangan pedulikan masa depan anda. Persediaan awal adalah kunci untuk lulus dalam ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam grade KP5 ini. So, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan khas ujian psikometrik penolong pegawai pertahanan awam grade KP5 dan bersedialah jadi wira yang sedia, pantas dan berintegriti. Klik link di bio sekarang.